Penggunaan pengangkutan awam bukan sekadar soal bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ia mencerminkan cara didikan dan nilai hidup yang sudah lama terbina dalam masyarakat, sama ada di MRT, LRT, bas awam, komuter atau feri. Suasana yang dapat dilihat hampir sama, tenang, beratur, dan saling menghormati. Inilah sikap sebenar orang Malaysia, bosku. Orang Malaysia terbiasa menunggu giliran. Mereka memberi laluan kepada penumpang yang keluar terlebih dahulu sebelum masuk. Tidak perlu arahan keras, tidak perlu suara tinggi. Semuanya berlaku secara semula jadi, seolah-olah ada kefahaman bersama bahawa ruang awam adalah milik semua dan adab adalah keutamaan. Di dalam kenderaan, suasana kekal terkawal. Nada suara direndahkan, pergerakan dijaga dan ruang peribadi dihormati. Tempat duduk keutamaan sering diberikan kepada warga emas, ibu mengandung dan orang kurang upaya. Bukan kerana takut dikenakan denda, tetapi kerana kesedaran sosial yang sudah menjadi kebiasaan. Yang menarik, disiplin ini tidak terhad kepada satu sistem pengangkutan sahaja. Ia dapat dilihat di perhentian bas, di lapangan terbang, di lift, di laluan pejalan kaki, malah di tempat menunggu kaunter. Budaya beratur, tidak berebut dan menjaga ketertiban sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian rakyat Malaysia. Bagi pelancong asing, suasana ini sering mengejutkan. Bukan kerana Malaysia negara yang sempurna, tetapi kerana disiplin ini datang tanpa paksaan. Ia lahir daripada pendidikan sejak kecil, dari rumah, sekolah dan masyarakat yang menekankan adab, kesabaran dan hormat kepada orang lain. Inilah di sisi Malaysia yang jarang ditunjukkan. Sebuah negara yang bergerak dengan tenang, bukan kerana peraturan semata-mata, tetapi kerana rakyatnya percaya bahawa beradab itu lebih penting daripada mendahului. Malaysians queue. Very controlled one everywhere I go. I'm at LRT. Everybody come, sit down. But the moment the train arrive, wow, suddenly all queue jadi Formula 1 pit stop. Way. So organized. Sikap berdisiplin dan beradab. Inilah yang membuat pelancong asing bukan sekadar terkejut, tetapi benar-benar kagum. Apa yang mereka lihat di Malaysia bukan satu dua peraturan yang dipatuhi kerana takut hukuman, sebaliknya satu tabiat hidup yang sudah sebati dalam masyarakat. Ramai pelancong mengaku budaya ini memberi rasa selamat dan selesa sehingga mereka sendiri mula menyesuaikan diri tanpa sedar. Ketika menaiki MRT atau bas, mereka melihat bagaimana orang Malaysia beratur dengan tenang, memberi laluan dan tidak berebut. Lama-kelamaan, pelancong yang pada awalnya berdiri di tepi dengan penuh tanda tanya, mula ikut beratur, mula menunggu giliran dan mula menghormati ruang orang lain. Bagi mereka, ini bukan paksaan, tetapi contoh yang baik itu sendiri yang mengajar. Budaya ini tidak terhenti di pengangkutan awam. Di tandas awam, pelancong melihat bagaimana kebersihan dijaga, air tidak dibiarkan mengalir, sampah dibuang di tempatnya, dan ruang dikongsi dengan penuh tanggungjawab. Di lift, orang menunggu yang keluar terlebih dahulu. Di eskalator, laluan kiri dan kanan difahami tanpa perlu papan tanda besar. Di kaunter dan tempat menunggu, giliran dihormati tanpa suara ditinggikan. Apa yang membuat mereka lebih terkesan ialah suasana ini berlaku secara semula jadi. Tiada siapa menegur dengan kasar, tiada pandangan sinis, tiada rasa terpaksa. Semua bergerak dalam satu irama yang tenang, seolah-olah masyarakat Malaysia berkongsi satu kefahaman yang sama bahawa keselesaan bersama lebih penting daripada kepentingan sendiri. Tidak hairanlah ramai pelancong pulang dengan satu azam kecil dalam hati. Bukan sekadar membawa gambar atau cenderamata, tetapi membawa pulang cara hidup yang ingin mereka contohi. Cara menghormati orang lain, cara menjaga ruang awam, dan cara bergerak dalam masyarakat dengan adab dan sabar. Inilah kekuatan Malaysia yang jarang disedari. Bukan pada bangunan atau teknologi semata-mata, tetapi pada sikap rakyatnya yang mendidik tanpa kata-kata dan mengajar tanpa perlu menunjuk. Ini saya di Malaysia mau naik gondola. Budaya antri di sini juga tetap tertib ya. Yuk kita lihat seperti apa barisan budaya antri ketika mau menaiki gondola. Saya antri. Antri kah, Bu Dokter? Ya, saya antri nih. Antri juga, Ibu. Antri juga. Oke. Harga tiket untuk naik gondola ini sekitar 20.000 ya Bu Dokter ya? 20 ringgit, coba. Berapa? 20 ringgit. 20 ringgit. Tapi kalau nyambung ke Oke. Tower KL, totally 80 ringgit. Oke.
Jadi kalau mau naik gondola di Malaysia ini untuk berlibur di hari-hari biasa ya, karena kalau di hari-hari liburan itu pasti udah penuh banget ya. Ini aja masih pagi saya di sini. Di Malaysia ini kita jam setengah 12 siang ya. Di Indonesia itu sekitar jam 10 ya, sekitar setengah 11. Jadi ada perbedaan 1 jam antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, berempat. Nah, di sini untuk menaiki gondola ini sila ya. Sila kanan, sila kiri gitu ya. Tapi intinya tertib begitu. Mereka bersama-sama, tapi dari sisi kanan dan sisi kirinya tertib untuk memasuki gondola. Yuk. Dua kali sama itu. Kalau anda mau nak dia do. NOOA. Ini mari. Ini om punya. Angkat. Ini. Ayo. Sini bubu. Santa. Hai. Aku lagi naik gondola. Berada di Genting Highland. Akhirnya apa yang benar-benar meninggalkan kesan kepada pelancong. Asing tentang Malaysia bukanlah sekadar kemajuan, fizikal atau kemudahan yang moden, tetapi cara hidup rakyatnya. Dalam dunia yang semakin tergesa-gesa dan mementingkan diri, mereka melihat sesuatu yang jarang ditemui, sebuah masyarakat yang bergerak dengan tertib, berfikir tentang orang lain, dan meletakkan adab sebagai asas dalam setiap perbuatan. Budaya ini mungkin kelihatan kecil bagi kita. Beratur tanpa disuruh, memberi laluan tanpa diminta, menjaga kebersihan tanpa diawasi. Namun bagi pelancong asing, inilah perkara yang paling besar maknanya. Mereka merasakan ketenangan apabila menggunakan pengangkutan awam. Mereka berasa dihormati apabila ruang peribadi dijaga. Mereka berasa selesa apabila melihat orang lain menjaga kemudahan awam, seolah-olah itu milik bersama. Apa yang lebih mengagumkan, semua ini berlaku tanpa paksaan. Tiada jeritan, tiada kekerasan, tiada rasa takut. Disiplin itu lahir daripada didikan sejak kecil, dari rumah, dari sekolah, dari masyarakat yang menanam nilai sabar, hormat, dan tanggung jawab. Nilai inilah yang membentuk satu ekosistem sosial yang tenang, di mana setiap individu sedar bahawa tingkah laku mereka memberi kesan kepada orang lain. Pelancong yang datang ke Malaysia sering pulang dengan satu kesedaran baharu. Mereka mungkin datang untuk bercuti, tetapi mereka pulang dengan pelajaran hidup, pelajaran tentang bagaimana sebuah negara boleh menjadi selesa bukan kerana undang-undang yang keras, tetapi kerana rakyatnya memilih untuk beradab. Pelajaran tentang bagaimana kemajuan sebenar bukan hanya diukur melalui bangunan dan teknologi, tetapi melalui sikap manusia yang menghuninya. Malaysia mungkin tidak sempurna, namun dalam kesederhanaannya, negara ini memperlihatkan satu keseimbangan yang indah antara kemodenan dan nilai, antara kebebasan dan tanggungjawab, antara kepentingan diri dan keselesaan bersama. Inilah yang membuatkan ramai pelancong bukan sekadar kagum, tetapi ingin mencontohi. Mereka membawa pulang cerita tentang sebuah negara yang tidak perlu menunjuk kehebatan kerana keindahannya terserlah melalui perbuatan harian rakyatnya. Dan mungkin inilah identiti sebenar Malaysia yang jarang diceritakan. Sebuah negara yang mengajar tanpa menggurui. Sebuah masyarakat yang memberi contoh tanpa memaksa. Sebuah budaya yang membentuk manusia bukan dengan hukuman tetapi dengan adab. Jika ada satu perkara yang patut dibanggakan tentang Malaysia, ia bukan sekadar apa yang dapat dilihat mata, tetapi apa yang dapat dirasakan hati. Kerana akhirnya, negara yang baik bukan hanya tempat untuk dilawati, tetapi tempat yang meninggalkan kesan. Dan Malaysia, dengan segala kesederhanaannya, telah melakukan itu dengan cara yang paling tenang dan bermakna. Only in Malaysia. Perfect weather equals 30 minutes delay. Guys, look at that. How the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. And they're standing in this line. I don't know. If I go on the train, it will take forever. Because I wanted to go to the night market. Look at that.
The line is huge. These cars only for girls. Only girls can go inside. I don't know what's these men doing there. Okay, maybe we can try to go. Maybe there will be enough space for us. There's the line, you have to stand and wait. People going probably from work. It's 7:22 now at the moment. I guess we cannot go to that car because it's only for girls. Maybe you can try to that one over there. Not sure. It's packed. It's really packed. Huge line. Okay, let's go here. Probably impossible. Selain budaya menjaga kebersihan, budaya yang saya kagumi dari orang-orang di Malaysia adalah budaya mengantri. Tanpa perlu ada orang yang mengatur atau petugas yang berteriak untuk mengatur, mereka sudah otomatis membentuk barisan untuk antrian. Walaupun sedang rush hour seperti ini, mereka saat menunggu LRT atau MRT itu tidak ada yang berebutan. Barisan akan terbentuk sendiri tanpa ada orang yang melanggar barisan atau antrian. Antriannya itu ada di bagian kiri dan kanan dari pintu masuk, karena bagian tengah itu dipersilakan untuk orang yang akan keluar atau turun dari MRT atau LRT. Jadi tidak akan berdesak-desakan atau dorong-dorongan. Nah, selain antri atau beratur saat masuk LRT atau MRT, mereka juga punya kebiasaan saat di eskalator. Di bagian kiri itu untuk mereka yang hendak diam atau mengikuti jalan eskalator, dan di bagian kanan itu dikosongkan karena dipakai untuk laju atau jalur bagi mereka yang terburu-buru atau hendak berjalan saat di eskalator. Dan walaupun tidak terlihat orang yang sedang berjalan atau terburu-buru, bagian sebelah kanan itu ya berusaha tetap dikosongkan. Keren ya mereka.